dan salam sejahtera. Hari ini 8 Mei 2026, tanggal tarikh ulang tahun ke-7 Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia ditubuhkan. 8 Mei 2019, tarikh keramat iaitu Putera berjuang, berhikmat dan juga berkorban. Tajuk kita pagi ni sempena ulang tahun yang ke-7 ni, kita nak bincangkan tentang kos sara hidup rakyat. Yalah, orang kata derita retorik madani. 7 tahun Putera menongkah arus cekal menghadapi cabaran. Bersama saya ada dua panelis. Satu adalah Dr. Izzuan selaku Ketua Wira dan juga Puan Nur Hafizah selaku Ketua Wira Parti. Dan terima kasih diucapkan kepada saudara Dr. Izzuan dan juga Puan Nur Hafizah kerana hadir atas jemputan Biro Penerangan. Soalan yang akan saya tujukan sebentar lagi. Sebelum tu mungkin boleh kita perkenalkan diri. Boleh kita mula dengan Dr. Izzuan? Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Izzuan. Baik, Dr. Izzuan. Apa yang kita rasa hari ni saya akan, soalan yang saya ajukan ni, bila kita betul-betul nak supaya jawapan yang jelas dan terus menyentuh realiti dan hati rakyat. Tentang kos sara hidup, kalau kita cakap apa tu kos sara hidup, mungkin ramai yang kurang pasti. Tapi kalau kita mungkin satu dua benda yang kita akan terangkan, mungkin bil api, bil air, indam water, maintenance, harga diesel, subsidi, budi madani, you name it lah, apa yang nak name, tetap rakyat masih rasa lagi, walaupun ceritanya berbilion-bilion, tapi masih lagi orang terasa. Satu, soalan pertama, dari segi harga padi. Yalah, harga rantai padi 1,500 per tan cukup atau masih rugikan pesawah? Terima kasih Tuan Moderator, Saudara Syarul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Isu hari ini berkaitan dengan lantai padi pada kadar 1,501 tan perlu diberi perhatian serius kerana kos pengeluaran yang ditanggung oleh pesawah semakin meningkat dari masa ke semasa. Baik harga diesel, baja racun yang turut melambung menyebabkan ramai pesawah kecil berdepan tekanan kewangan dan margin keuntungan yang semakin mengecil. Dalam keadaan ini, kenaikan harga lantai padi adalah langkah yang wajar bagi memastikan pesawah tidak terus menanggung kerugian serta mampu meneruskan aktiviti penanaman padi secara mampan. Selain itu, sewaktu proses penyediaan tapak sawah juga berlaku peningkatan kos operasi susulan kenaikan harga minyak dan petrol, baik diesel. Kos penggunaan jentera, membajak, merotor serta kerja-kerja penyediaan tanah semuanya meningkat. Persoalannya, siapakah yang akhirnya terpaksa menanggung semua kenaikan kos ini? Sudah tentu beban tersebut akhirnya akan ditanggung oleh petani sendiri. Keadaan ini menyebabkan pesawah terus tertekan, walaupun mereka merupakan golongan penting dalam menjamin kestabilan bekalan makanan negara. Walau bagaimanapun, terdapat juga kebimbangan bahawa sistem subsidi sedia ada tidak sepenuhnya memberi manfaat kepada pesawah kecil. Sebahagian besar manfaat subsidi dilihat lebih memihak kepada pengeluar dan pembekal benih, baja serta racun berbanding membantu petani secara langsung. Keadaan ini menyebabkan bantuan disediakan kerajaan tidak benar-benar sampai kepada golongan sasar yang paling memerlukan. Tambahan, ketika ini bagi setiap satu relung sawah, petani memerlukan sekitar 6 unit anak padi untuk penanaman. Setiap satu unit anak padi subsidi mengandungi 25 kg benih. Namun begitu, secara realitinya 10 ke 20% anak benih tersebut rosak dan tidak menjadi. Sekaligus menyebabkan pembaziran serta menambah kos kepada pesawah itu sendiri. Dan ini memberikan kesan besar khususnya kepada para petani yang sangat bergantung kepada keberkesanan benih untuk memastikan hasil tuaian mencukupi bagi menampung keperluan negara. Okey, terima kasih kepada saudara Dr. Izzuan selaku Ketua Wira Parti Putera. Di sini, di sebelah kanan saya, kita ada wanita muda. Mungkin Puan boleh perkenalkan sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah Jamaluddin, Ketua Pergerakan Wirawati Putera Malaysia. Soalan kepada Puan Nur Hafizah. Anak muda baru mula kerja. Bagaimana kenaikan minyak bebankan mereka? Baiklah, saya kena menjawab dari konteks anak muda lah.
Jadi kalau kita lihat keadaan hari ini, anak muda yang baru memulakan kerjaya sebenarnya berada dalam situasi yang sangat mencabar. Mereka baru hendak memulakan kehidupan, baru dapat kerja, baru mahu menyimpan, baru mahu membantu ibu bapa, malah ada yang baru berkahwin dan berkeluarga. Tetapi dalam masa yang sama, kos kehidupan meningkat terlalu cepat. Sebagai contoh, harga RON 95 tanpa subsidi kini mencecah RM4.02 kalau tak silap saya seliter berbanding sebelum rasionalisasi subsidi beberapa tahun lalu. Walaupun ada bantuan subsidi bersasar tertentu, realitinya ramai anak muda tetap merasakan tekanan kos harian yang semakin meningkat. Kita kena faham kenaikan minyak bukan sekadar penambahan wang ringgit di stesen minyak, tetapi ia kesan berantai kepada keseluruhan ekonomi rakyat. Contohnya seorang graduan muda yang bekerja di Kuala Lumpur dengan gaji sekitar mungkin RM2,500 ke RM3,000 sebulan biasanya perlu berulang-alik daripada mungkin 50 ke 70 kilometer sehari untuk bekerja. Jika dahulu mereka mungkin membelanjakan sekitar RM250 ke RM300 sebulan untuk petrol sahaja, sekarang kos itu mungkin meningkat kepada RM400 ke RM500 sebulan untuk perjalanan ulang-alik mereka ke tempat kerja. Itu belum termasuk dengan kos tol mungkin RM150 ke RM200, kos parkir, kos sewa bilik, sewa rumah dan makanan harian, perbelanjaan harian mereka yang mungkin mencecah RM30 sehari. Itu tidak termasuk ansuran kenderaan, pinjaman pendidikan, mungkin juga bil internet. Akhirnya kita dapat lihat ramai anak muda berada dalam keadaan yang cukup-cukup makan setiap bulan tanpa simpanan yang stabil. Yang lebih membimbangkan saudara Syarul, apabila harga minyak ini naik, apa yang kita dapat lihat, harga makanan sudah tentu akan naik, kos penghantaran barang jika buat side job lah, tambang untuk e-hailing juga akan meningkat. Harga barang sudah tentu meningkat. Malah peniaga kecil juga terpaksa menaikkan harga kerana kos operasi mereka meningkat. Maknanya tekanan itu berlaku di setiap sudut kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sebab itu hari ini kita dapat lihat anak muda menangguhkan perkahwinan mereka, takut untuk membeli rumah. Mungkin ada kalangan mereka membuat dua pekerjaan dalam satu masa dan hidup mereka tertekan dengan tekanan kewangan yang berpanjangan. Jadi saya sebagai Ketua Wirawati Putra, saya melihat isu ini bukan lagi sekadar isu ekonomi semata-mata. Ia sudah menjadi isu survival untuk generasi muda seperti saya. Mereka sanggup bekerja siang dan malam, tetapi apabila kos ini meningkat lebih cepat daripada pendapatan kita, akhirnya mereka akan hilang peluang untuk membina kehidupan yang stabil dan bermaruah. Dan kalau keadaan ini berterusan, saya percaya kita akan melahirkan generasi muda yang penat bekerja tetapi masih tidak mampu melihat masa depan yang jelas. Terima kasih Puan Rafiza. Memang amat tertekan. So mungkin kita berbalik pada Dr. Izzuan. Soalan saya yang kedua, Doktor, mungkin Dok boleh terangkan pesawah ni memang kalau kata tak menguntungkan, mengapa kerja? Boleh Dok terangkan sikit dari segi pentingnya pesawah ni, tapi kalau bisnes ni tak boleh dilakukan, akan dia ada efek tak pada negara kita dari segi pengeluaran padi, beras, maaf. Okey, jadi berkaitan dengan pentingnya padi ni kepada negara, dia adalah satu industri. Dia bukannya satu benda yang hobi. Jadi sebelum dengan itu, saya nak cadang lah. Saya pun dah jumpa dengan para adik petani-petani ni dalam penambahbaikan yang perlu dipertimbangkan oleh kerajaan. Saya ada dua cadangan. Pertama, subsidi dicadangkan disalurkan terus kepada petani melalui bantuan tambahan sebanyak 1,500 bagi setiap tan padi yang dihasilkan. Berjumlah 3,000. Kaedah ini diyakini lebih telus dan mampu memastikan pesawah menerima manfaat secara langsung tanpa ketirisan kepada pihak tengah. Seperti mana sekarang. Okey. Jadi yang kedua pula yang saya nak cadangkan, ini daripada pesawah sendiri, kerajaan juga dicadangkan untuk memberi lebih kebebasan kepada petani untuk mengeluarkan dan menggunakan benih sendiri. Yang ketika ini mereka dipaksa untuk membeli benih daripada pengeluar. Okey. Jadi kalau mereka boleh buat benih sendiri, sudah dah cut kos. Langkah ini dapat membantu mengurangkan kos pesawat, operasi pesawat tu juga.
meningkatkan fleksibiliti pengurusan tanaman serta memperkukuhkan daya tahan sektor pertanian kecil negara. Tapi dok, dari segi dok cakap tadi, maknanya boleh lah, maknanya mereka menggalakkan menggunakan benih daripada kerajaan sendiri atau pengeluar yang di mana yang kerajaan lantik ke. Saya dilaporkan mereka dipaksa menggunakan benih yang dikeluarkan oleh benih subsidi. Ada kebarangkalian benih tu mungkin tak kualiti langsung dan lagi merugikan. Ini apa yang dilaporkan. So mungkin ada yang dapat keuntungan dari situ. Pasal apa? Kerajaan memberi subsidi kepada mereka ni, bukan kepada pesawar-pesawar kecil, betul? Jadi sebab tu kita cakap tadi, cadangan kita adalah kita menukar konsep subsidi yang hari ini kepada direct terus kepada pesawar. Berbalik pada Puan Rafiza, soalan kedua kepada saya, bila subsidi kesihatan, ini kita nak bincangkan pasal kesihatan dan juga pelajaran bila subsidi kesihatan dan pelajaran dikurangkan, apa kesan kepada anak muda? Saya melihat pengurangan subsidi kesihatan dan pendidikan sebagai satu perkara yang sangat membimbangkan kerana dua sektor ini merupakan asas utama untuk membina masa depan generasi muda dan of course kekuatan negara kita. Kita perlu faham bahawa majoriti anak muda di Malaysia datang daripada keluarga biasa, golongan B40 dan M40 lah, yang sangat bergantung kepada subsidi kerajaan untuk mendapatkan akses pendidikan dan rawatan kesihatan yang mampu milik. Jadi apabila subsidi mula dikurangkan, golongan paling awal yang akan terasa kesannya ialah rakyat biasa dan anak muda. Jadi dalam pendidikan, contohnya bila kos pengajian meningkat, sudah tentu yuran pun akan meningkat. Kos pengangkutan akan meningkat, harga makanan pelajar akan meningkat, sewa rumah juga akan meningkat, kos bahan pembelajaran dan internet juga akan meningkat bagi yang memakai internet sendirilah. Akhirnya kita melihat ramai pelajar terpaksa bekerja sambilan secara berlebihan, extra hours, hanya untuk meneruskan pengajian mereka. Ada yang terpaksa mengikat perut. Kita tak tahu ya di universiti ada pelbagai masalah yang dialami oleh para pelajar. Ada yang terpaksa menangguhkan pengajian kerana tidak mampu menanggung kos kehidupan sehari-hari kita. Jadi kesan jangka panjangnya sangat besar. Bila akses pendidikan semakin mahal, jurang antara kaya dan miskin akan menjadi semakin luas. Anak muda daripada keluarga berada masih boleh mendapatkan pendidikan yang berkualiti, tetapi anak muda, bagaimana anak muda yang daripada keluarga sederhana dan miskin? Mereka akan mula tercicir. Jadi ini akan menjejaskan mobiliti sosial generasi muda dalam aspek kesihatan pula. Saya menjawab dengan pantas. Apabila subsidi rawatan dikurangkan ataupun kos rawatan semakin meningkat, ramai anak muda pada hari ini memilih untuk menangguhkan rawatan kerana mahu berjimat cermat. Hari ini kita melihat ramai yang tidak membuat pemeriksaan kesihatan awal, ramai yang memendam tekanan mental mereka, ramai yang memilih untuk terus bekerja walaupun sakit kerana takut akan kehilangan pendapatan. Jadi sedangkan tekanan kos hidup yang tinggi sendiri telah menyebabkan ramai anak muda mengalami tekanan emosi, kebimbangan yang melampau dan kemurungan. Kalau akses kesihatan juga semakin mahal, akhirnya generasi muda ini akan hidup dalam tekanan yang berpanjangan lah, Saudara Syarul. Tanpa bantuan yang sewajarnya, bagi saya, pendidikan dan kesihatan bukan sekadar subsidi, ia adalah pelaburan negara untuk masa depan rakyat, terutamanya anak muda. Jadi negara yang kuat bukan hanya membina bangunan yang tinggi, projek-projek mega holding ya, bukan negara yang begitu. Negara yang kuat adalah negara yang memastikan anak mudanya sihat, berilmu, mampu belajar dengan keadaan kesihatan yang baik, mempunyai peluang untuk meningkatkan taraf hidup. Jadi kalau generasi muda pada hari ini kehilangan akses kepada dua perkara ini, pendidikan dan kesihatan, bagi mendapatkan rawatan yang berkualiti, maka negara sebenarnya sedang mengecilkan masa depan generasi itu sendiri. Sebab itu rakyat pada hari ini bukan sekadar mahukan slogan yang retorik, tetapi rakyat mahu satu dasar yang benar-benar membantu mereka hidup dengan lebih stabil, aman, tenang dan bermaruah. Itu pandangan saya. Terima kasih Puan Rafiza selaku Ketua Wira Wati Putra Malaysia. Sebagai penutup tirai, ya, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar dan juga para penonton, mungkin ada sedikit sepatah dua kata daripada Dr. Izwan. Terima kasih Saudara Syarul di atas jemputan pada sesi hari ini. Jadi akhir sekali saya ingin mengatakan bahawa segala dasar berkaitan industri padi dan beras perlu dirangka
dengan memberi keutamaan kepada kebajikan pesawah juga sebagai tulang belakang keselamatan makanan kita sendiri. Kita ada Menteri Keterjaminan Makanan, tapi nampak seperti babi lebih penting daripada beras. Jadi pesawah yang hari ini nampak terbeban, maka masa depan industri padi negara juga akan terjejas sekiranya perkara ini tidak ada sebarang mekanisme yang terbaik daripada peringkat kerajaan itu sendiri. Terima kasih Dr. Izwan. Puan Rafiza sebagai penutup. Baiklah, sempena ulang tahun ke-7 penubuhan Parti Putra, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Datuk Paduka Dr. Ibrahim bin Ali, Presiden Parti Putra, seluruh staf kepimpinan, ahli, pendukung dan anak muda yang terus istiqomah mempertahankan perjuangan ini sejak dari asas penubuhannya. 7 tahun mungkin nampak singkat dalam usia sebuah parti, tetapi cukup panjang untuk membuktikan siapa yang benar-benar ikhlas dalam perjuangan dan siapa yang sekadar menumpang nama serta kedudukan. Putra perlu terus menjadi suara rakyat yang berani, bersih dan bermoral, menjadi wadah yang membawa harapan kepada rakyat, bukan sekadar menjual slogan dan janji kosong. Akhir sekali, saudara moderator, saya ingin menyeru khususnya kepada anak-anak muda di luar sana, jangan pernah takut untuk bersuara, jangan pernah malu untuk mempertahankan kebenaran walaupun pahit, dan jangan sesekali menyerahkan masa depan negara kepada mereka yang mempermainkan nasib rakyat. Kerana masa depan Malaysia kita tidak dibina dengan retorik. Masa depan Malaysia dibina dengan keberanian, pengorbanan dan keikhlasan dalam perjuangan. Selamat ulang tahun ke-7 penubuhan Parti Putra. Semoga terus maju jaya di masa akan datang. Terima kasih Puan Rafiza, sangat menyentuh hati. Yalah, 7 tahun Presiden kita bertungkus lumus berusaha menjayakan parti kita yang sekecil ni. Sekecil tak kecil pun lebih 40,000 lebih ahli di sini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Presiden kami, Setiausaha Agung kami, bendahari, segalanya, pimpinan-pimpinan tertinggi, timbalan Presiden, naib Presiden, kalau nak sebut banyak sangat. Tapi sekiranya tanpa mereka, parti kami ni pun tak ke mana. Dari sini juga saya nak mengalu-alukan sesiapa yang ingin menyertai ahli putra ataupun terasa mungkin apa itu politik dan mungkin nak bersama-sama parti kami. Kami mengalu-alukan, kami memerlukan orang yang berani, orang yang bersuara kerana benar, bukan takut dan juga retorik. Kita punya session pun dah hampir ke pengakhiran. Cuma mungkin saya akan rangkumkan balik 2-3 benda tadi yang kita bercakapkan tentang retorik madani ni Kenaikan harga minyak menyebabkan banyak kos-kos lain dan cadangan untuk mengurangkan subsidi kesihatan dan juga pelajaran amat-amat akan memberi kesan impak yang sangat besar. Mungkin para pendengar dan juga para penonton mempunyai sebagai atau sebarang pertanyaan ataupun persoalan, silakan untuk komen. Itu sajalah daripada saya, Syarul Lutfi Syarif, selaku moderator dan juga Ketua Penerangan Parti Putra Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum.